Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita sambung motor yang kedua daripada Yamaha LC135 carburetor juga. Tapi dah convert kepada injection dan di-convert kepada X1R. Enjin telah diubah sesuai oleh Osman Kitty Machine ataupun BB Motorwork. Lepas tu motor ni pun spek 70 dia tak nak bagi tahu juga 70 berapa. Kita dah cuba pujuk tapi dia tak nak bagi tahu juga. Jack pun jack dia kata. Tak tahulah kenapa dia rahsiakan spek motor ni. Exhaust by Red Leo. ECU pun powered by Red Leo. Lelio. Oleh itu, kita nak tengok motor ni macam mana. Tadi yang dia duduk godek-godek tu kat video yang sebelum ni kan, dia duduk godek-godek kat luar tu kan. Itulah motor ni. Jadi saya tak pasti berapa HP keluar. Yang sebelum ni punya video 49.53 horsepower. 49.53. 49.53. Yang ni yang penting spek ni dia kecil sikit. Tu je hint saya boleh bagi tahu. Dia kecil sikit ni daripada yang spek yang sebelum ni. Yang video sebelum ni. Jadi kita nak tolak dia masuk dalam. Kau orang nak tahu hasil motor spek 70 ni. Berapa horsepower yang terhasil, apa result dia. Korang stay dengan saya sampai akhir video. Sampai habis, kita dedahkan satu persatu performance motor ni macam mana. Alright, jom korang layan sedikit video tuning motor ni macam mana. Enjoy the video. Kita tolak dia masuk dalam dulu. Stay tune guys.
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. Pedih mata tu. Sampai berair-air hidung lah. So, motor ni LC memang terkenal dengan enjin yang gegar, vibrate, gatal tapak-tapak tangan ni. Lepas tu dengan kaki-kaki semua naik vibrate. Tu normal lah tu kalau untuk LC. Sama ada dia punya rim nak kena balancing balik ataupun sebab enjin dia memang tak ada counterbalancer macam Y15. Mic on ke? So, as I expected, motor ni macam tu lah power dia kan keluar. Jadi saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Yang penting motor ni spek dia kecil sikit daripada yang video sebelum ni. Kita tengok pada horsepower. Horsepower yang terhasil adalah sebanyak 50.26 horsepower. Top 26.84 foot pound. Tengok RPM dia sampai RPM 12. Dan tengok speed dia. Itu dia 220 guys. Jadi untuk motor ni kan, kalau badan-badan macam saya lah yang bawa kan, berat lebih kurang 50 ke 51 kilo macam tu, bawa motor ni tak cukup sprocket, dia overrev lagi. Jadi dia nak lagi sprocket. Jadi begitulah. Macam saya cakap tadi, mungkin horsepower motor ni lebih tinggi daripada motor yang sebelum ni kan. Betul apa yang saya jangka. Horsepower dia lebih 1. Lebih 1. Jadi, apa pun mantap. LC convert injection. Kalau korang ada LC carburetor yang nak convert kepada injection, bolehlah Roger Osman Kitty Machine atau BB Motorwork. Nombor ada dekat description box di bawah.
Nak tahu motor ni punya spek, korang Roger dia lah sendiri tanya spek apa. Yang nanti saya bocor rahsia kat sini nanti dia marah saya pula. Jadi kalau korang ada pertanyaan nak dyno ke, nak booking dyno berbagai semua kan, nak apa-apa soalan yang berkaitan dengan dyno, bolehlah contact DeFi Dyno Lab. Nombor yang ada tertera di description box di bawah tu juga. Soalan tu kalau boleh tanya pasal nak booking dyno tu cukup kot. Kalau nak tanya soalan-soalan yang berkaitan nak tuning dyno ni macam mana bagai semua tu bukan bidang kita orang lah untuk jawab. Sebab kita orang bukan masih belum sampai tahap jadi pengajar lagi. Kita orang hanya tukang tune je. Nak mengajar tu belum sampai tahap tu lagi. Alright. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Dyno Lab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Oleh itu, jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback untuk video-video yang akan datang pula lagi nanti. Jadi insyaAllah ada video-video konten-konten yang menarik-menarik jugalah lepas ni. Tapi konten dekat sini kita buat tentang motorsport lah. Sama ada pasal motosikal ataupun pasal helmet ke, siapa tahu kan? Helmet, glove, riding jacket, siapa tahu ada rezeki saya nak buat konten pasal tu pula lagi depan. Jadi, itu stay dengan saya. Kita cuba cari konten yang lebih menarik lagi. Alright. Oleh itu, terima kasih lagi sekali. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.